Hey guys, assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak potong baju kurun modern guys. Baju saja saya potong kain ini. Tapi kain 2 meter kena sambung di tangan sini. Badan boleh dapat tapi tangan tak cukup kain. Pasal kain kaki ini 2 meter. Untuk baju kena guna kain 2 meter setengah. Tapi customer bawa 2 meter je. Saya cakap tak boleh buat. Dia cakap buat lah sambung-sambung ke apa. Buat. Saya cakap okey tak apa saya buat. Nanti saya potong tengok nak sambung di mana. Bagi sikit lagi, bagi kurang, kena jaga kain sikit-sikit, setengah-setengah inci kan. Kena iron dulu guys. Semacam straight, kena bagi straight guys, kena bagi sama semua. Lepas tu letak contoh tengok dagam ke tagam. Dah okey, tak ada extra kain guys. Kena gosok dulu. Saya mau gosok dulu. Sekarang saya mau gosok guys. Saya potong part 1, part 2, part 3 ke macam ni. Tengok saya potong macam mana. Lepas tu kena gosok guys. Potong jahit semua A to Z saya tunjuk hari ni. Tapi 3 minit macam tu, part 1, part 2, part 3 macam ni. Tanda ni bahagian bahu. Lepas tu tanda di sini guys. Tarik sikit untuk plate belakang. Lepas tu tanda macam ni. Sampai sini. Depan bagi lebus sikit. Lepas tu tanda macam ni guys. Ini part 1 guys. Part 2 saya tunjuk nak potong macam mana. Ini saya tunjuk untuk marking. Ini sudah marking guys. Sekarang mau potong guys. Boleh potong. Ada lagi 1 minit. Potong macam ni guys. Potong macam ni. Part 2 potong belakang guys. Bahagian belakang. Ini dah. Tengok 3 minit sudah marking. Sudah potong bahagian depan guys. Bahagian depan dah potong guys. Nanti potong bahagian belakang.